Jika anda sudah berumur lebih dari 60 tahun, saya ingin anda bayangkan begini. Anda tidur selepas makan malam yang sihat. Mungkin sepinggan salad sayuran, berasa bangga kerana telah memilih yang terbaik untuk diri sendiri. Tetapi keesokan paginya, anda berasa ada sesuatu yang tidak kena. Percakapan anda mula tidak jelas, lengan terasa lemah atau anda bangun dengan gejala pening tanpa sebarang amaran. Kebanyakan orang berfikir ini berlaku disebabkan makanan bergoreng atau gula. Tetapi ini adalah fakta yang mengejutkan. Kadang-kadang ia datang dari jenis sayuran yang anda fikir sedang melindungi diri anda. Betul, sayuran yang anda telah dengar bertahun-tahun bahawa ia baik untuk kesihatan jantung dan menyuburkan otak. Tetapi selepas umur 60, ia mungkin secara senyap meningkatkan risiko strok anda dalam sekelip mata. Saya telah menyaksikan kes seperti ini berkali-kali dalam proses bekerja dengan warga emas. Makanan yang pernah membantu badan anda pada umur 40 boleh membahayakan pada umur 90, terutamanya apabila diambil bersama dengan ubat-ubatan biasa atau dimakan pada waktu yang salah. Tetapi berita baiknya adalah anda tidak perlu takut makanan. Anda hanya perlu memahami bagaimana tubuh anda yang semakin tua memprosesnya secara berbeza. Oleh itu, dalam video hari ini, kita akan mendedahkan 9 jenis sayuran biasa yang mungkin secara senyap meningkatkan risiko strok jika anda sudah berumur lebih dari 60 tahun. Dan yang lebih penting, itulah cara untuk terus makan sayuran ini dengan selamat. Sila tonton sehingga habis kerana sayuran terakhir adalah jenis yang kebanyakan warga emas makan setiap minggu dan mungkin yang paling berbahaya di antara semuanya. Sekarang, mari kita mulakan dengan sayuran yang anda mungkin pernah fikir adalah kawan baik anda, tetapi mungkin secara senyap menjadi musuh tersembunyi bagi otak anda selepas umur 60. Sayur number 9, bayam. Selama beberapa dekad, bayam telah dipuji sebagai salah satu makanan paling sihat di dunia, syarat dengan zat besi, magnesium dan antioksidan. Tetapi selepas umur 60, makanan super ini secara senyap-senyap boleh bertukar daripada kawan menjadi musuh jika dimakan dengan cara yang salah. Sebabnya terletak pada oksalat, sebatian semula jadi dalam bayam yang mempunyai keupayaan untuk mengikat kalsium. Bagi orang dewasa muda, ginjal dengan mudah akan menyingkirkan sebatian ini. Tetapi apabila kita semakin tua, fungsi ginjal melambat, saluran darah menjadi lebih kaku dan ramai warga emas juga mengambil suplemen kalsium atau vitamin D. Gabungan faktor-faktor ini menyebabkan oksalat dan kalsium melekat bersama, membentuk kristal kalsium oksalat kecil dalam aliran darah. Dari masa ke masa, kristal-kristal ini boleh terkumpul dan menyempitkan arteri kecil yang membawa darah ke otak anda sama seperti pasir menyumbat paip kecil. Aliran darah yang lemah, oksigen berkurangan dan bekuan darah kecil boleh menyebabkan strok senyap yang sering berlaku pada waktu malam. Ini tidak bermakna bayam tidak baik, ia hanya bermakna badan anda memprosesnya secara berbeza selepas umur 60. Untuk selamat, makan bayam pada awal hari, semasa sarapan atau makan tengah hari, iaitu apabila badan anda dapat memprosesnya dengan lebih baik. Elakkan menggabungkannya dengan suplemen kalsium atau vitamin D terlalu kerap dan berbincanglah dengan doktor anda jika anda mempunyai masalah ginjal atau jantung. Bayam masih merupakan sumber nutrien yang hebat, tetapi selepas umur 60, ia datang dengan peraturan. Hormatilah peraturan tersebut dan ia akan melindungi anda. Jika diabaikan, ia secara senyap-senyap boleh menentang otak anda semasa anda tidur. Sayur number 8, brokoli. Selama beberapa dekad, brokoli telah dipuji sebagai salah satu sayuran terbaik untuk jantung. Ia kaya dengan serat, antioksidan dan vitamin yang menyokong sistem imun dan umur panjang. Tetapi selepas umur 60, brokoli secara senyap-senyap boleh menjadi risiko bukan kerana sayur itu sendiri, tetapi kerana cara ia berinteraksi dengan ubat-ubatan biasa. Masalah utama terletak pada vitamin K, nutrien yang membantu darah membeku dengan betul. Apabila anda muda, itu adalah perkara yang baik. Tetapi bagi warga emas yang mengambil ubat pencair darah seperti warfarin, clopidogrel atau aspirin, pengambilan vitamin K yang berlebihan boleh mengganggu keberkesanan ubat
menyebabkan darah anda menjadi terlalu pekat atau terlalu cair. Keseimbangan yang rapuh itu boleh menjadi perbezaan antara aliran yang stabil dan stroke. Risiko sebenar datang dari ketidakseragaman. Makan banyak brokoli dalam seminggu, kemudian tidak makan sama sekali pada minggu berikutnya boleh mengganggu keseimbangan tahap ubat dalam badan anda tanpa anda sedar. Anda mungkin tidak merasakannya sehingga tekanan darah anda melonjak atau darah anda menjadi terlalu cair untuk membeku. Untuk selamat, kekalkan pengambilan brokoli secara konsisten. Tidak ekstrem. Anda tidak perlu mengelaknya sepenuhnya. Hanya elakkan perubahan mendadak dalam kuantiti yang dimakan. Dan sentiasa maklumkan doktor anda tentang diet biasa anda supaya mereka dapat menyesuaikan ubat anda dengan selamat. Brokoli masih boleh melindungi jantung dan otak anda, tetapi selepas umur 60, ia perlu dimakan secara seimbang dan sedar. Sedikit konsistensi akan membantu aliran darah dan masa depan anda kekal stabil dan sihat. Sayono. 7. Salad romaine. Bagi ramai warga emas, hidangan salad ringan untuk makan malam nampaknya pilihan yang sihat. Rendah kalori, mudah dihadam dan baik untuk jantung. Tetapi sedikit yang menyedari bahawa salad romaine apabila dimakan lewat malam secara senyap-senyap boleh meningkatkan risiko stroke semalaman. Inilah sebabnya. Romaine bertindak sebagai diuretik semula jadi, bermakna ia merangsang badan anda untuk membuang air. Bagi orang dewasa muda, ini hampir tidak ketara. Tetapi selepas umur 60, ginjal anda berfungsi lebih perlahan, saluran darah lebih kaku dan isyarat dahaga anda lemah. Anda mungkin tidak merasa dehidrasi, tetapi darah anda akan menjadi lebih pekat semasa anda tidur. Darah yang pekat akan mengalir perlahan melalui saluran darah yang menua, menjadikannya lebih mudah untuk bekuan darah kecil terbentuk, terutamanya apabila digabungkan dengan ubat tekanan darah tinggi atau diuretik. Penyelesaiannya bukan untuk berhenti makan salad, tetapi untuk mengatur masa dengan bijak. Nikmati romaine anda pada waktu makan tengah hari atau awal hari, apabila hidrasi dan peredaran darah anda lebih kuat. Jika anda makan sayur hijau pada waktu malam, minum segelas air kecil untuk membantu mengekalkan aliran darah. Salad romaine masih boleh menyokong kesihatan jantung dan sistem pencernaan, tetapi selepas umur 60, masa adalah segalanya. Makan pada waktu yang salah boleh secara senyap-senyap mencipta tekanan pada otak dan sistem peredaran darah anda. Makan dengan cara yang betul, ia masih menjadi sekutu yang segar dan rangup seperti biasa. Sayur nombor 6. Lobak merah mentah. Lobak merah dikenali sebagai salah satu snack paling sihat, rangup, rendah kalori dan penuh dengan beta-karoten yang baik untuk mata. Tetapi bagi warga emas, terutamanya selepas umur 60, memakan lobak merah mentah pada waktu yang salah boleh secara senyap-senyap menyebabkan masalah pada sistem peredaran darah dan otak anda. Inilah sebabnya lobak merah mentah dicerna dengan cepat, melepaskan gula semula jadi ke dalam aliran darah. Bagi orang dewasa muda, badan dengan mudah mengendalikan lonjakan ini. Tetapi pada warga emas, terutamanya mereka yang mempunyai pradiabetes, diabetes atau metabolisme yang perlahan, lonjakan gula itu boleh mencetuskan reaksi berantai. Paras gula dalam darah melonjak kemudian menurun secara mendadak semasa tidur. Penurunan mendadak pada waktu malam ini mendorong hormon stres seperti kortisol dan adrenalin melonjak, mengecutkan saluran darah dan meningkatkan tekanan darah pada masa badan anda perlu berehat. Digabungkan dengan dehidrasi ringan, darah anda akan menjadi pekat, mencipta keadaan yang sempurna untuk bekuan darah kecil yang boleh mengurangkan aliran darah ke otak. Penyelesaiannya sangat mudah. Elakkan makan lobak merah mentah sendirian atau pada waktu malam. Nikmatilah pada awal hari dan gabungkan dengan protein atau lemak yang baik seperti humus atau yogurt. Ini akan membantu melambatkan penyerapan gula dan mengekalkan tenaga yang stabil. Lobak merah masih merupakan sumber vitamin dan antioksidan yang sangat baik. Cuma ingat bahawa selepas umur 60, walaupun makanan sihat memerlukan masa dan keseimbangan. Lobak merah pada waktu siang membantu menyembuhkan. Lobak merah pada waktu malam secara senyap-senyap boleh menyebabkan kemudaratan. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila luangkan sedikit masa untuk menekan butang suka. Ini benar-benar membantu warga emas lain mencari petua kesihatan penting ini.
Dan jangan lupa untuk melanggan saluran Kesihatan Emas untuk menonton lebih banyak video yang membantu anda kekal sihat, cerdas dan berdikari. Dan beritahu kami di bahagian komen berapa umur anda, dari mana anda menonton dan bagaimana kesihatan anda sekarang. Sila taib di bahagian komen di bawah. Saya membaca setiap komen dan suka mendengar cerita anda. Sayur nombor 5, bawang putih. Bawang putih telah lama dihormati sebagai salah satu ubat semula jadi yang paling mujarab. Ia membantu menurunkan tekanan darah, menyokong kesihatan jantung dan meningkatkan sistem imun. Tetapi selepas umur 60, terutamanya bagi mereka yang mengambil ubat pencair darah, bawang putih secara senyap-senyap boleh melangkaui batas daripada melindungi kepada bahaya. Inilah sebabnya bawang putih adalah pencair darah semula jadi. Ia mengandungi alicin dan sebatian sulfur yang membantu mengurangkan pembekuan darah dan menjadikan darah mengalir lebih bebas. Itu sangat baik, kecuali jika anda sudah mengambil ubat pencair darah yang diresepkan doktor anda seperti warfarin, clopidogrel atau bahkan aspirin setiap hari. Apabila digabungkan, ia boleh menjadikan darah anda terlalu cair, meletakkan saluran darah yang rapuh di otak berisiko, mengalami pendarahan. Kesannya boleh menyebabkan pening, mudah lebam, hidung berdarah atau dalam kes yang teruk stroke hemoragik. Penyelesaiannya bukan untuk mengelakkan bawang putih, tetapi untuk menggunakannya dengan bijak. Abaikan suplemen ekstrak bawang putih pekat, melainkan diluluskan oleh doktor anda dan makan bawang putih dalam kuantiti yang kecil dalam hidangan yang dimasak. Memasak mengurangkan kesan pencair darah bawang putih dan menjadikannya lebih mudah dihadam. Perhatikan tanda-tanda amaran awal bahawa darah anda mungkin terlalu cair seperti lebam luar biasa, sakit kepala yang kerap atau keletihan dan sesuaikan dengan bantuan doktor anda. Bawang putih masih merupakan hadiah sebenar dari alam semula jadi, tetapi selepas umur 60, ia perlu dianggap sebagai ubat. Jika digunakan dengan betul, ia akan menguatkan jantung anda. Jika digunakan secara sembarangan, ia secara senyap-senyap boleh membahayakan otak anda. Saya no. 4. Bawang merah besar. Bawang penuh dengan antioksidan dan sebatian pelindung jantung. Ia membantu menurunkan kolesterol, melawan keradangan dan bahkan menyokong peredaran darah. Tetapi bagi warga emas di atas 60 tahun, terutamanya mereka yang mengambil ubat tekanan darah tinggi atau pencair darah, bawang boleh secara senyap-senyap menyebabkan masalah jika dimakan dalam kuantiti yang banyak atau pada waktu yang salah. Sebabnya terletak pada sebatian yang dipanggil quercetin. Ia membantu melegakan saluran darah secara semula jadi untuk menurunkan tekanan darah yang sangat bermanfaat pada tahap sederhana. Tetapi ia menjadi risiko apabila digabungkan dengan ubat preskripsi yang juga melakukan tugas yang sama. Bagi warga emas, ini boleh menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah, mengurangkan bekalan oksigen ke otak dan menjadikan mereka lebih terdedah kepada pening, keletihan atau kekeliruan. Pada waktu malam, apabila tahap hidrasi berkurangan dan peredaran darah melambat, gabungan ini boleh menjadi penyebab strok kecil atau pengsan. Untuk selamat, makan bawang sebagai perisa, bukan sebagai hidangan utama. Masak ia daripada makan mentah kerana haba mengurangkan keberkesanan quercetin. Elakkan hidangan yang mengandungi banyak bawang pada waktu malam apabila sistem peredaran darah anda melambat secara semula jadi dan kekal terhidrasi sepanjang hari. Jika anda mengambil ubat untuk tekanan darah atau peredaran darah, beritahu doktor anda tentang kuantiti bawang yang anda makan. Walaupun penyesuaian kecil boleh membuat perbezaan, bawang masih merupakan bahagian yang sangat baik dalam diet sihat, tetapi selepas umur 60, ia perlu dimakan secara seimbang. Sedikit menambah rasa dan perlindungan, tetapi terlalu banyak pada waktu yang salah boleh secara senyap-senyap menyebabkan tekanan pada otak dan sistem peredaran darah anda. Sayur, no. Try jagung. Bagi ramai warga emas, jagung memberikan rasa yang menenangkan. Jagung rebus, bubur jagung, atau sesenduk sup jagung. Ia biasa, hangat dan kelihatan tidak berbahaya. Tetapi, kebenaran yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah secara nutrisi. Jagung bertindak lebih seperti kanji daripada sayur. Dan selepas umur 60, perbezaan itu adalah penting.
Apabila anda makan jagung, badan anda dengan cepat memetabolisme gula semula jadinya menjadi glukosa, menyebabkan paras gula dalam darah melonjak serupa dengan makan roti putih. Bagi warga emas dengan tindak balas insulin yang lebih perlahan atau peredaran darah yang lebih lemah, kesan roller coaster ini secara senyap-senyap boleh meningkatkan risiko stroke dan memberi tekanan pada jantung. Paras gula dalam darah yang melonjak, kemudian menurun secara mendadak, mendorong badan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, mengecutkan saluran darah, menjadikan darah pekat dan mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk bekuan darah terbentuk pada waktu malam. Penyelesaiannya bukan untuk mengelakkan jagung selama-lamanya, tetapi untuk memakannya dengan lebih bijak. Elakkan makan jagung pada waktu malam apabila badan kurang aktif dan lebih mudah mengalami dehidrasi. Gabungkan dengan protein atau lemak yang baik seperti telur, avokado atau kekacang untuk melambatkan penyerapan gula. Dan anggap jagung sebagai hidangan sampingan sekali-sekala, bukan hidangan utama harian. Jagung segar keseluruhan lebih baik daripada produk jagung yang diproses seperti tepung jagung atau kanji jagung yang dicerna lebih cepat dan melonjakkan gula darah dengan lebih pantas. Jagung mungkin mempunyai rasa yang ringkas dan manis, tetapi selepas umur 60, badan anda memperlakukannya secara berbeza. Dengan keseimbangan yang betul, anda masih boleh menikmatinya, cuma tidak terlalu kerap atau terlalu lewat. Sayur number 2, asparagus. Asparagus sering dilihat sebagai sayur yang bersih, ringan, elegan dan menjadi kegemaran dalam rancangan pemakanan sihat. Tetapi selepas umur 60, hidangan sampingan yang kelihatan anggun ini boleh secara senyap-senyap meletakkan sistem peredaran darah anda berisiko jika dimakan pada waktu yang salah. Ini kerana asparagus adalah diuretik semula, jadi bermakna ia merangsang badan anda untuk membuang air. Bagi orang dewasa muda, itu tidak berbahaya. Tetapi bagi warga emas, ia boleh menyebabkan dehidrasi pada waktu malam, darah pekat dan peredaran darah yang lebih perlahan, terutamanya apabila digabungkan dengan ubat tekanan darah tinggi atau diuretik lain. Darah yang pekat akan mengalir perlahan melalui saluran darah yang menua, meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah kecil yang boleh menghalang aliran oksigen ke otak semasa anda tidur. Penyelesaiannya sangat mudah. Elakkan makan asparagus lewat malam. Nikmatilah pada waktu makan tengah hari atau makan malam awal apabila anda masih minum air dan aktif minum air atau makan makanan yang menghidratkan seperti timun atau tembikai bersama-sama. Dan jika anda mengambil ubat untuk tekanan darah atau ginjal, tanyakan kepada doktor anda sama ada asparagus boleh meningkatkan kesan ubat tersebut. Asparagus masih kaya dengan vitamin dan antioksidan yang melindungi jantung dan kulit anda. Tomato tergolong dalam keluarga nightshade, mengandungi sebatian seperti histamin, tiramin dan solanin. Bahan-bahan ini boleh mencetuskan tindak balas keradangan, menyebabkan saluran darah mengecut atau mengembang secara tidak menentu dan mengganggu isyarat saraf. Bagi otak dan saluran darah yang menua yang sudah rapuh, ini boleh menyebabkan gejala seperti pening, sakit kepala atau kebas, memberikan perasaan menakutkan yang serupa dengan tanda amaran awal stroke. Kiasidan dalam tomato juga mempengaruhi keseimbangan elektrolit anda, mengurangkan kalsium dan magnesium, mineral penting untuk fungsi saraf dan otot yang stabil. Apabila dimakan dalam kuantiti yang banyak, terutamanya pada waktu malam, ini boleh menyebabkan turun naik tekanan darah dan mengganggu peredaran darah semasa tidur. Itu tidak bermakna anda perlu mengelakkan tomato. Masaklah sedikit untuk mengurangkan tahap solanin dan menjadikan antioksidan seperti lycopene lebih mudah diserap. Elakkan hidangan utama berasaskan tomato sebelum tidur dan sebaliknya nikmatilah pada awal hari. Gabungkan dengan makanan kaya magnesium seperti biji labu atau bayam untuk mengimbangi keasidan. Tomato masih merupakan sumber nutrien pelindung jantung. Tetapi selepas umur 60, perkara utama adalah kesederhanaan, masa dan mendengar badan anda. Nikmatilah dengan bijak dan ia akan kekal sebagai sekutu anda dan bukannya menjadi pencetus senyap. Selepas mendengar tentang 9 jenis sayur-sayuran ini dan potensi risikonya, mudah untuk merasa terkejut atau sedikit gelisah.
Sepanjang hidup kita diajar bahawa sayur-sayuran sentiasa baik untuk kesihatan dan sebahagian besarnya itu benar. Tetapi selepas umur 60, badan anda berubah. Ginjal menyaring lebih perlahan, saluran darah lebih nipis dan rapuh, dan keperluan anda untuk air berubah dengan ketara. Walaupun makanan yang paling sehat sekalipun boleh bertindak secara berbeza dalam tubuh yang menua. Masalahnya bukan lagi hanya apa yang anda makan, tetapi bila anda makan, berapa banyak anda makan dan apa yang anda makan bersamanya. Sebuah salad untuk makan tengah hari boleh memberi tenaga kepada anda, tetapi salad yang sama pada waktu malam boleh secara senyap-senyap memekatkan darah anda atau menurunkan tekanan darah terlalu rendah. Bawang putih dalam masakan boleh melindungi jantung anda. Tetapi suplemen bawang putih yang digabungkan dengan ubat boleh mencairkan darah anda ke tahap yang berbahaya. Masa, keseimbangan dan kesedaran, inilah alat sebenar untuk umur panjang. Hakikatnya anda tidak berdaya. Semakin anda memahami badan anda, semakin banyak kawalan yang anda miliki terhadap kesihatan anda. Dengan perubahan kecil dan disengajakan, seperti kekal terhidrasi, menyesuaikan masa makan dan memperhatikan interaksi ubat, anda boleh terus menikmati makanan yang anda suka tanpa rasa takut. Kerana kesedaran bukanlah batasan, tetapi kebebasan. Amaran perubatan. Video ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan pengganti nasihat perubatan profesional. Keadaan kesihatan setiap warga emas adalah unik, terutamanya jika anda mengambil ubat preskripsi atau menguruskan keadaan kronik. Sentiasa berunding dengan doktor atau penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum membuat perubahan besar dalam diet anda atau menyesuaikan rutin suplemen anda. Mendengar badan anda dan bekerjasama rapat dengan doktor anda adalah jalan paling selamat dalam jangka masa panjang. Hari ini kita telah mendedahkan 9 sayur-sayuran biasa yang secara senyap-senyap boleh meningkatkan risiko stroke jika dimakan dengan cara yang salah, dari bayam dan brokoli hingga tomato dan asparagus. Tetapi ingat, makanan ini bukan musuh anda. Apabila dimakan pada waktu yang tepat dalam kuantiti yang sederhana dan dengan kesedaran tentang ubat-ubatan dan hidrasi badan anda, mereka masih boleh melindungi otak anda dan menguatkan badan anda. Sekarang, saya ingin mendengar daripada anda. Sayur-sayuran manakah yang paling mengejutkan anda? Dan adakah anda akan mengubah cara atau bila anda memakannya? Sila type jawapan anda di bahagian komen di bawah.